Assalamualaikum kawan-kawan, welcome to channel Abang Am. So hari ni Abang Am nak masak kari ayam, tapi sebab Abang ada tetamu nak datang, seorang vegetarian, seorang tak vegetarian. So yang ayam ni untuk yang tak vegetarian, dan memandangkan Abang dah buat kari ni, Abang tumis sekali saja. Lepas tu, lepas settle tumis tu, Abang keluarkan sikit bahan tumisan dan Abang sediakan untuk buat kari telur pula. So maknanya first kari ayam, dengan sekali tumisan tu, Abang lanjut buat kari telur juga. Okey, jom kita saksikan. Jangan lupa subscribe dan like video Abang ya. Terima kasih. Okey, kita nak masak kari ayam. So, untuk kari ayam, ni bahan-bahan tumisan. Bawang merah, bunga lawang, kulit kayu manis, bawang putih dan daun karapoleh, daun kari. Macam video-video lain, siapa yang belum tengok video lain tu berhati-hati bila tumis daun kari sebab dia meletup. So make sure tangan jauh ya. Okay. So kita masukkan sekarang. Nampak tak Abang cakap? Daun kari ni dah meletup. Dia dah layu, kita boleh masukkan rempah Macam biasa, yang ni kali ni Abang pakai rempah babas kari. Abang dah cairkan dengan ayak. So masukkan. Kita nak biar sampai dia pecah minyak. Bila dah mendidih, kita kecilkan api biar dia merenih dengan perlahan sampailah pecah minyak. Okey kawan-kawan, sekarang dah pecah minyak. Macam mana kita tahu? Sebab minyak tu dah naik ke permukaan rempah. Okey, so ni dah pecah minyak. Bolehlah kita masukkan ayam. Ini dalam 8 ketui. Ni api kecil kita bagi dia renih perlahan-lahan. Boleh masukkan asam jawa. Sebab tak banyak ni je, setengah sudu teh. Kita letakkan garam cukup rasa.
Abang letakkan 1 kotak santan. Abang bubuh ayak sikit sebab pekat sangat Bubuh ayak sikit. Ni terpulang lah, kalau tak nak bubuh ayak pun tak apa, kalau siapa yang suka pekat. So abang masukkan carrot. Ada juga tomato, tapi tomato abang akan letak last sebab tomato lembut, cepat masak. So tomato dalam 5 minit dah okey dah. So carrot ambil masa dalam 10 hingga 15 minit juga untuk. Okey, dah 20 minit, ayam pun dah empuk. So last sekali kita letakkan tomato lah, sebab tomato lembut. Abang potong 4 je tomato ni. Kita biarkan renih, simmer dalam masa 5 minit je tu lah, sebab tomato cepat masak. Okey kawan-kawan, tadi masa buat kari ayam, masa tumis tu dah pecah minyak, abang kaut sikit kuah tu, asingkan. Sebab ada kawan vegetarian nak mai esok. Dia orang Cina, dia vegetarian. So abang buat, tapi dia makan telur. Dia vegetarian tapi dia makan telur. Okey. So abang asingkan tumisan ni untuk masak kari telur untuk dia lah. So buat kari telur rebus. So macam tadi juga, kita masukkan carrot. Sebab telur dah rebus dah. So, carrot, masukkan santan. Pekat, kita nak masukkan air sikit lah. Masukkan air. So kita bagikan renih selama 15 minit untuk carrot ni empuk dulu. So kita masukkan telur. Ni telur ni dah rebus tadi rebus. Abang rebus telur ni selama 15 minit. So agak keras lah. Okay. Another way of doing it, some people telur ni yang dah rebus, dia goreng pula lepas tu nak bagi kulit kat luar tu macam menggerutu. Tapi abang taklah, abang biar je. Tak kuasa lah nak goreng lagi. Biar je telur rebus masuk macam ni je. Simple. Okey, macam kari ayam tadi, last sekali kita masukkan tomato Tomato belah 4. Okey kawan-kawan, tomato pun dah empuk. So kita boleh tutup api dan hidangkan. Selamat menjamu selera.